Kesultanan Melayu Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor menandakan lahirnya 4 buah negeri Melayu berdaulat. Legasi Kesultanan Melayu Melaka (KMM) diteruskan di Pahang, Perak, manakala Kesultanan Johor (KJR) diteruskan di Terengganu, Selangor. Pada abad ke-15, Pahang merupakan sebahagian wilayah naungan KMM. Seri Bira Diraja dilantik sebagai wakil mentadbir Pahang. Sultan Mansur Shah dari Pemerintah Melaka hantar puteranya Raja Muhammad untuk ditabalkan menjadi Sultan Pahang, Melaka ke Pahang. Raja Muhammad diiring bangsawan Melaka, Satim Bendahara, Penghulu Bendahara, Temenggung, Hulu Balang Besar dan pengikut untuk bantu tadbir Pahang. Pada 1470, Raja Muhammad mengasas Pahang, diberi gelaran Sultan Muhammad Shah. Baginda mendirikan pusat pemerintahan di Pekan dekat Kuala Sungai Pahang. Wilayah pemerintahan Pahang meliputi Sedili Besar hingga Terengganu. Pada 1495 hingga 1512, Sultan Abdul Jamil Shah Sultan ketiga pula memerintah antara sultan yang masyhur. Baginda kekalkan hubungan harmoni dengan KMM, berjaya mempertahankan Pahang semasa diserang Siam bersama bantuan daripada KMM. Pada 1592 hingga 1614, Sultan Abdul Ghaffur Muhaiddin Shah tidak meninggalkan waris kerana puteranya, Raja Muda Abdullah mangkat. Pada 1614 hingga 1884, KJR memerintah Pahang. Pada ketika ini, Pahang merupakan wilayah pegangan Bendahara Johor. Keluarga Bendahara Johor mentadbir dan mengasaskan Kesultanan Pahang yang baru. Pengasas baru yang mentadbir ialah Bendahara Siwa, Raja Wan Ahmad. Pada 12 Disember 1884, Wan Ahmad ditabalkan menjadi Sultan Pahang dengan penggunaan gelaran Sultan Al-Muazzam Shah. Kesultanan Pahang kekal berdaulat hingga kini.